Tuan-tuan sekalian, walaupun dari segi manusia pada hari ini, kalau sebut solat ni benda yang biasa lah. Tapi ada sesuatu apabila yang amat berhormat Menteri Besar kita, bila dia naik, dia buat satu kempen. Kalau nak berjaya, jom solat. Kalau nak berjaya, jom solat. MB sebelum ni dia tak ada kempen tu. Dia serah pada Jabatan Mufti lah. Biasalah Jabatan Mufti memang tugas dia. Namun kita boleh lihat bila seorang ketua kerajaan, orang yang paling tinggi, dan dia meletakkan bahawa kejayaan itu adalah pada solat. Memang tepatlah tuan-tuan sekalian kalau kita tengok dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW. Kalau orang yang tak semayang ini, memang dia tak akan ada kejayaan. Kita bayangkan satu perkara sajalah tuan-tuan sekalian. Nabi SAW, apabila dia diberi kejayaan oleh Allah, dapat membina negara, apa yang mula-mula sekali yang dia buat? Dia tak buat parlimen, dia tak buat istana, tapi yang dia buat adalah masjid. Nabi SAW, mana-mana tempat dia sampai, dia akan bina masjid. Mula-mula Nabi sampai bukan di Madinah, Nabi sampai di Quba. Sebab itu masjid yang pertama dalam Islam ialah Masjid Quba. Nabi sampai pada hari Isnin. Dan 4 hari di Quba, pada hari Jumaat barulah Nabi bertolak dan masuk ke dalam Madinah. Dan Nabi membina Masjid An-Nabawi. Dan Nabi mengajar kita bahawasanya seorang pemimpin, dia mesti sembahyang berjamaah dengan rakyat dia. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sehingga kenapa orang nampak Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi khalifah? Alasan dia satu saja. Ansar pun sama, Muhajirin pun sama. Bila Sayyidina Umar memberi alasan, kenapa Sayyidina Abu Bakar, dia tak mau jadi khalifah. Dia kata dekat Umar, hulurkan tangan. Aku nampak kamu yang layak untuk jadi khalifah. Tapi Umar kata, apakah aku akan memimpin dan di bawahku Abu Bakar? Lalu Sayyidina Umar dia sebut satu perkara. Kalau Rasulullah redha untuk melantik kamu memimpin solat kami, mana akhirat kami, apakah kami tidak redha untuk kamu memimpin dunia kami? Itu minda sahabat-sahabat. Orang yang nak memimpin dunia ini, dia mesti pimpin kita akhirat. Kalau dia boleh pimpin kita untuk masuk syurga ke akhirat, orang itu layak untuk pimpin dunia kita. Sebab Islam ini dia maslahat dunia dan akhirat, bukan masalah akhirat saja. Sebab itu, semua khalifah-khalifah selepas Nabi SAW, bila mereka dilantik, bukan saja mereka memimpin dunia, mereka akan pimpin sembahyang sama. Maka bila kita faham yang ini, barulah kita boleh faham ada satu lagi hadis Nabi SAW. Kalau kita tak faham cerita ni, kita tak akan boleh faham hadis sebab apa Nabi sebut begitu. Nabi pernah sebut, kaifa antum, bagaimana kamu nanti kalau kamu diberi umur panjang oleh Allah Ta'ala. Kamu akan melalui satu zaman di mana pemimpin kamu sembahyang sayup, sembahyang lewat. Maksud sayup sini bukanlah sembahyang habis waktu, sembahyang melepasi waktu yang afdal. Waktu afdal ni dalam setengah jam. Setengah jam masuk waktu tu ialah waktu afdal dia. Kalau tuan-tuan nak sembahyang, nak ambil fadilat waktu afdal, kena sembahyang dalam area tu lah. Kalau zuhur masuk pukul 1 suku, mana di antara 1 suku hingga 1:45 tu waktu afdal. Waktu yang terbaik. Selepas tu waktu baik. Selepas tu masuk waktu pilihan. Selepas tu masuk waktu makruh. Selepas tu masuk waktu haram. Jadi Nabi tanya macam tu, bagaimana kamu nanti? Kamu akan, ketika kamu hidup nanti pada zaman pemimpin kamu sembahyang sayup.
Jadi kita pun heran dah kalau dia sembahyang sayuk, kita sembahyang awal. Apa masalahnya? Masalahnya ialah zaman tu orang tak boleh sembahyang berjamaah selagi mana pemimpin tak hadir. Sebab yang akan pimpin sembahyang berjamaah itu ialah pemimpin. Tak kira lah khalifah ke gubernur. Siapa jadi gubernur, orang lain tak boleh jadi imam. Mana masjid dia lah. Dia yang akan jadi imam. Kena tunggulah pokok mana pun. Bila tunggu dia pula, dah sibuk dengan urusan negara, maka akan terlepas waktu afdal. Kalau nak ambil waktu afdal pula, boleh semayang seorang-seorang. Terlepas pula jamaah. Tak boleh buat jamaah. Itu yang ulama alim ulama menetapkan hukum dalam masjid yang ada imam ratib, siapa pun tak boleh mula semayang selagi mana dia tak semayang. Macam kita musafir. Singgah kalau di libur raya, tak apalah, kita tak ada imam ratib. Kita singgah di kampung contohnya, ada imam ratib. Tak boleh kita semayang dulu. Tak apalah, saat dia semayang. Kami ni dia buat jamak qasar, tak boleh. Lepas dia semayang, tidak boleh semayang dengan dia. Buat tamam. Lepas tu baru buat bangkit pula. Buat apa ni, orang kata apa, jamak dengan qasar saja bagi yang kedua. Yang pertama, tamam. Tidak pun tunggu dia habis semayang semua. Bersama dengan jamaah tempatan. Imam tempatan, selesai semayang dengan orang tempatan, baru kita bangkit. Itu baru betul. Kita tak boleh semayang dulu. Sebab di situ ada imam yang dilantik. Ada imam ratib, imam yang dilantik. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau betul lah kami akan hidup pada zaman itu, bertemu zaman itu, apa yang kamu nak suruh kami buat? Yang kamu nak suruh kami buat apa? Lalu Nabi kata, kamu semayang dulu di rumah bersendirian. Kemudian kamu keluar pula semayang berjamaah dengan imam kamu. Mana dua dapat. Sebab itu tuan-tuan sekalian, semayang fardu tidak boleh kita ulang sewenang-wenangnya. Boleh kalaulah kita buat yang kedua itu berjamaah. Yang salat dengan berjamaah. Tadi kita semayang seorang, kemudian yang kedua kita buat seorang berjamaah. Jadi tuan-tuan sekalian, sampai begitu. Dan para ulama menyatakan bahawa zaman di mana berlaku pemimpin ni, dia lewat tak macam dulu. Rasulullah sentiasa sembahyang di awal waktu afdal, Khulafa' Rasyidin pun sama. Tapi bila tiba era zaman Bani Umawi, urusan negara dah jadi banyak. Jadi mereka terlewat keluar. Jadi pada itu, Nabi menyebutkan bahawa solat awal waktu pun tak boleh tinggal, dan solat berjamaah pun tak boleh tinggal juga. Kalau kita nak ambil dari segi individu kita lah. Solat awal waktu pun kena jaga, solat berjamaah pun kena jaga. Dan bila pemimpin ni dia selalu sembahyang berjamaah dengan rakyat, walaupun bukanlah mustahil lah kita kata seorang pemimpin ni dia nak impun semua satu rakyat, satu negeri boleh nak sembahyang sekali. Tapi sekurang-kurangnya dia sendiri seorang pemimpin, memang dia tak boleh tinggal sembahyang berjamaah. Sama ada dia nak atok masjid ke ataupun dia ada masjid sendiri. Kalau kita perhati tengok tok-tok guru kita, kalau kita tengok semua tok-tok guru kita memang dia ada masjid sendiri. Tok Guru Nik Aziz sebelum Nik Wayarham ada masjid sendiri. Tok Guru Presiden kita pun ada masjid sendiri. Dan mereka sembahyang di masjid mereka. Tok-tok guru lain pun lebih kurang banyak begitu tuan-tuan sekalian. Tapi kita sendiri kena hidupkan sembahyang berjamaah itu. Itulah yang mengikat hati-hati kita. Itulah mengikat hati-hati kita. Dalam satu hadis Nabi SAW, tak kira lah tuan-tuan nak sembahyang di masjid pun tak apa, tuan-tuan nak sembahyang di surau pun tak apa, macam markah tuan-tuan ini, bagi orang yang sekeliling ini, sayanglah bila tuan-tuan dah buat markah elok-elok, tapi tak hidupkan sembahyang berjamaah di sini. Kalau boleh hidup sembahyang berjamaah 5 waktu di sini, untuk orang di sekitar. Yang boleh pergi masjid. Kadang-kadang timbul juga soalan, bolehkah macam tu Ustaz? Kita tak pergi masjid, kita sembahyang di musala di kampung kita. Kalau di sebelah kami di Tamun Tulang tu, lebih kurang 4 masjid, 4 kampung satu masjid. 4 kampung satu masjid. Dan di kampung-kampung tu pula ada musala, ada surau. Ini tuan-tuan sekalian, sebenarnya dia menepati apa yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Masjid Nabawi ini
sahabat-sahabat hari Jumaat mereka keluar sembahyang dengan Nabi di Masjid Nabawi. Tapi di kampung-kampung tu ada masjid. Ada masjid untuk sembahyang fardu. Sebab itu dalam Bulughul Maram, kalau tuan-tuan biasa mengaji kitab Bulughul Maram, kitab tentang masjid, ada satu hadis di situ kalau tak silapnya, hadis yang disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia cerita bahawa Nabi pesan dekat kami agar kami membina masjid di serata kampung. Nabi pesan agar dibina masjid di serata kampung dan hendaklah masjid-masjid di kampung-kampung itu sentiasa dibersihkan dan juga diwangikan. Dibersihkan jadi diwangikan. Jadi di tempat kita ni, masjid kampung ni dia tak panggil masjid, kita panggil apa? Kita panggil musalla, kita panggil surau. Jadi kerana itu bila itu yang Nabi pesan 3. Dibina masjid di serata kampung, kemudian masjid-masjid ini hendaklah sentiasa dibersihkan dan juga diwangikan. Dibersihkan dan diwangikan. Dan tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, cumanya masalah sekarang ni kita beza nama. Zaman Nabi dia tak ada surau, dia tak ada masjid. Semua masjid. Semua tempat yang diwakafkan untuk didirikan solat 5 waktu di situ, maka itu mengambil hukum sebagai masjid. Diwakafkan. Dan kalau dalam mazhab Syafi'i rahimahullah, dia ada satu lagi. Orang yang bina tu, jawatankuasa itu dia kena isytihar. Dia kena isytihar bahawasanya ini adalah masjid. Baru dia jadi masjid. Kalau dia buat, dia serah, dia izinkan saja. Dia izin saja jom kita. Ataupun dia ajak saja tapi dia tak isytihar sebagai masjid, dia tak jadi masjid lah. Itu satu lagi lah. Itulah tuan-tuan bersekalian yang mungkin tak berlaku pada tempat kita. Ala kulli hal, nak sebut kepada kita bahawa dalam Islam, di antara agenda besar, kalau kita nak kata politik lah, tuan-tuan bersekalian, ataupun kalau kita nak kata kerajaan, agenda besar satu kerajaan ialah solat. Dan juga solat berjamaah, menghidupkan berjamaah. Apabila dalam satu hadis Sunan At-Tirmizi, Nabi SAW menyebutkan, "Idza ra'aitum rajulan ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Apabila kamu melihat seorang lelaki, seorang itu, dia senantiasa ya'tad, dalam bahasa kita ada perkataan adat. Kebiasaan, menjadi kebiasaan dia dengan masjid, maka bersaksilah untuknya dengan keimanan. Tak boleh siapa-siapa nak nafikan kata dia tak beriman. Kalau dia begitulah tabiat dia. Rumah dia masjid, rumah dia masjid. Jadi rumah yang kedua kita adalah hidup kita ini adalah masjid. Fashhadu lahu bil iman. Kata Nabi, bersaksilah untuk dia dengan keimanan. Jadi tuan-tuan bersekalian, itu kita kata mukadimah kita lah. Kita sebut tentang sembahyang. Dan pentingnya sembahyang. Dan polis ini tuan-tuan bersekalian, sayangnya bila menteri besar kita dia keluarkan kempen begitu, tapi kita di bawah tak sambut. Kita tahu saja. Kalau nak berjaya, jom solat. Yang baru daripada tu, yang tu agak lama. Yang baru lagi apa dia? Cuba tuan-tuan abang tengok. Ada satu lagi kempen. Satu lagi. Kalau nak tenang, baca Quran. Kalau signboard di Kangang tu dia sebelah-sebelah. Satu kempen solat, satu kempen baca Quran. Patut kita bawa turun. Dan kita kempen boleh ini negeri sifar tinggal sembahyang. Negeri sifar tinggal sembahyang. Mana orang Islam lah, jangan tuan-tuan duk pergi kempen orang Siam pula. Siam ni kempen masuk Islam. Kempen pujuk supaya dia kenal Islam, masuk Islam. Ni hak yang Islam tuan-tuan sekalian, tapi tak sembahyang. Tak boleh terima tuan-tuan sekalian. Kalau dalam Islam sini, kalau zaman Islam, kalau zaman Nabi SAW, tidak ada orang Islam yang tak sembahyang. Depan-depan. Kalau ada orang munafik, di depan tetap dia sembahyang, nak tunjuk kata dia sembahyang. Dia tak akan ada orang Islam masuk Islam, tiba-tiba orang lain sembahyang, dia habaq kata saya tak sembahyang. Ataupun dia terang-terang dia tak sembahyang. Tak ada tuan-tuan Muslim. Orang munafik, belakang dia, depan sama orang Islam dia sembahyang, tapi belakang dia tak sembahyang. Sehingga akan ada ulama bila dia bahas, mereka bahas
Apa hukum orang tak semayang? Apa hukum orang tak semayang? Imam Ahmad kata kafir. 3 mazhab lagi kata tidak kafir, dosa besar. Imam Syafi'i kata tak kafir. Tapi pemerintah adalah tangkap dia. Paksa dia semayang. Kalau tak mau semayang, dikenakan hukuman bunuh. Itu Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi ulama-ulama yang bahas itu, mereka kata apa? Kita bahas ini iftiradhi. Andaian. Andaian kalau ada orang Islam yang tak semayang. Zaman tu mereka tak nampak orang tak semayang, orang Islam. Tapi kalau mereka hidup pada zaman hari ini, rupa-rupanya bukan iftiradhi, bukan andaian. Sungguh-sungguh orang Islam tak semayang. Bukan jumlah sikit, jumlah banyak, tuan-tuan Muslim. Dalam kampung, tak tahulah kot kampung tuan-tuan ni bagus semua. Semua semayang. Tapi kampung mana, tuan-tuan Muslim? Kampung, mana-mana kampung. Banyak yang tak semayang. Terutama sekali yang muda-muda. Sibuk sikit tak semayang. Kadang-kadang tak semayang terus. Bertahun-tahun tak semayang. Bukan saya tak hadis sembahyang berjamaah. Semayang Jumaat. Tak semayang. Dan orang boleh terima. Tuan-tuan sekalian, macam mana kita boleh terima orang tak semayang? Padahal, dalam hadis, kita ingat balik. Akhirat nanti semua kita orang beriman tahu kata kita akan dihisap oleh Allah. Kita semua terima hakikat itu. Kita akan dihisap oleh Allah. Apa dia yang mula-mula sekali akan dihisap? Awwalu ma yuhasabul abdul muslim yaumal qiyamah salatul maktubah. Yang paling awal yang akan dihisap oleh Allah ke atas seorang hamba yang beriman, Rasulullah sebut Muslim. Orang kafir tolak tepi dah. Orang Islam yang mula-mula sekali yang akan dihisap ialah salatuhu, sembahyang dia yang fardu. Itu yang mula-mula akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Tiba-tiba hadir di hadapan Allah Ta'ala. Yang mula-mula fail dah, tak payah cerita lah. Kalau yang mula-mula dah gagal dah tuan-tuan sekalian, tak payah cerita lah, kita akan dulu hisap di akhirat. Macam kita nak pergi temu duga lah. Temu duga tuan-tuan sekalian. Mula-mula sekali tu orang nak temu duga dia tak kenal dekat kita. Masuk tak bagi salam. Masuk dalam keadaan kita kata kita buat sesuatu benda yang menyebabkan menunjukkan bahawasanya kita tak hormat dia, orang yang temu duga kita, majikan kita tu. Tak payah bentang lah, tak payah habaq lah saya ada pengalaman 10 tahun bekerja, saya ada sini. Awal-awal lagi dia tak kenal dekat kita. Kalau dia suruh kita bercakap pun, maknanya dia nak ambil hati kita. Jadi bayangkanlah, bila kita hadir, seseorang tu dia hadir di akhirat, dalam keadaan dia tak semayang. Mula-mula Allah Ta'ala hisap pun dah fail dah. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kena sambut. Buatlah tuan-tuan, buatlah, bincanglah nak edar pamphlet ke, pergi jumpa Jabatan Mufti pun ada risalah semayang ke, pergi jumpa dengan yang berhormat kita Ustaz Azmi kat Ekspo Agama. Ustaz, tolong siapkan pamphlet dekat kami. Kami nak tolong kempen. Jom solat di kampung-kampung. Kalau kita tak ada jasa lain tuan-tuan sekalian yang kita boleh tolong, kerajaan kita kalau yang tu saja kita boleh tolong pun, insya-Allah orang akan nampak jasa kita. Dan kalaulah tak ada jasa lain, kita kata sepanjang kerajaan kita, kerajaan pemerintah ni, kalau tak ada jasa lain lah untuk rakyat negeri Perlis, daripada kita, pada zaman kita lah, kesedaran orang sangat melata tentang sembahyang ni pun, kita kata, kalau kita tak takdir berlaku apa-apa kat kerajaan kita, sebab pemerintahan ni tuan-tuan sekalian, dia bukan duduk kat kita. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'. Kadang-kadang orang kata, Ustaz, kita kena bagi kuat supaya kita ni, orang kata apa, kerajaan ni boleh kekal. Belum tentu. Belum tentu kuat kerajaan kekal. Dan belum tentu lemah, tuan-tuan sekalian, tak dapat kerajaan. Fir'aun zalim, tuan-tuan sekalian, boleh merintah Mesir. Nabi Musa AS sangat adil. Tak boleh merintah Mesir. Kena lari keluar daripada Mesir. Tapi, bila Allah Ta'ala bagi mandat kepada kita untuk merintah, kita kena buat sesuatu untuk agama. Yang tu memang dah confirm. Kalau tidak, nanti akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buat sesuatu untuk agama ni tidak ada yang lebih berkualiti daripada sembahyang. Ya? Kalau zaman kita ni ada setahun lebih kita tuan-tuan sekalian,
Ya, ada masa lagi. Dan kita di antara yang, kalau orang tanya lah, orang tanya kita, Ustaz tengok apa dia sebenarnya yang kita nak kenapa betul bagi rakyat Perlis ni? Semayang. Ya, semayang tuan-tuan.